bukan bila dah terjadi baru nak buat. Sebelum tu, bila kita buat sebelum tu, risiko prolapse akan berkurangan sebab muscle dia tu akan lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan doktor di Salam Senawang Specialist Hospital, doktor yang terpaling senior sekali, lebih-lebih lagi di dalam bidang ni, iaitu bidang pakar pembinaan dan sakit puan. Okey, saya rasa memang semua pesakit memang akan kenal lah dengan doktor ni, iaitu Dr. Syukiman. Assalamualaikum doktor. Salam. Okey, hari ini doktor kita akan bercakap dengan satu topik yang agak sensitif, tapi bagi saya sangat menarik. Okey, terutama sekali untuk semua kaum wanita. Okey. Topik ni saya rasa macam tak semua pesakit senang-senang nak bertanya pada orang. Okey. Topik apa tu? Okey, kita akan bercakap berkenaan dengan topik tombong. Wow. Tombong. Yep. Ya, selalu juga saya tengok dalam social media sekarang ni ramai yang bercakap pasal tombong. Ya, betul. Cuma saya tak tahulah wanita-wanita ni faham tak apa tombong tu kan. Betul. Ramai orang dengar, tapi tak tahulah mereka faham ke tidak apa benda tombong tu. Dan saya rasa memang semua orang takut dengan perkataan tombong ni. Saya pun sama juga. Bila saya tengok gambar-gambar tu agak menakutkan. Tapi sebabkan itulah kita bawakan Dr. Syukiman, okey, pada hari ini untuk kita tahu dengan lebih lanjut tombong tu apa sebenarnya. Okey doktor, tombong tu apa sebenarnya doktor? Tombong tu adalah istilah Melayu. Tombong. Kalau dalam perubatannya dipanggil prolapse. Maknanya tombong tu adalah bila rahim jatuh atau terkeluar daripada vagina, kadang-kadang bersama dengan dubur, kadang-kadang bersama atau rectum, kadang-kadang bersama-sama dengan pudi kencing. So dia akan terkeluar daripada vagina. So dia ada banyak peringkat, sikit turun, peringkat 2, peringkat 3, 4. Biasanya 3, 4 itulah yang dipanggil tombong sebab dia dah terkeluar daripada rahim dan boleh nampak. Dan ini yang kebanyakannya mengganggu aktiviti wanita ni. Nak jalan susah, nak kencing, buang air besar pun susah. Jadi kenapa dia jadi? Ini macam ni selalu jadi pada orang yang lebih berusia. Jarang berlaku orang muda ni. Sebab apa? Sebab peningkatan usia, hormon pun dah kurang, menopause. Jadi alat-alat yang tadi yang cakap rahim, pundi kencing, rectum ni dia berada atas satu lantai. So bila lama lantai ni makin kendur, makin kendur, ditambah dengan beranak banyak, ditambah dengan sembelit yang banyak, yang lama, ditambah dengan batuk-batuk yang berpanjangan, ataupun juga aktiviti yang selalu angkat-angkat berat ni sangat tanpa tahu cara yang betul angkat berat ni. Kita meneran tu dia. Ya. Kalau sembelit lama tu, bila kita berusia, benda tu dah macam nipis. Lantai tu nipis. Jadi kita teran, dia semakin lama dia tak semakin baik. Nah, dia akan makin turun. So maknanya yang terkeluar tu, yang kita nampak tu adalah rahim. Kalau dia rahim dan juga pundi kencing dan rectum sekali. Dia kalau keluar tu sakit ke doktor? Okay, mula-mula mungkin tak sakit, rasa tak selesa, benda tu dekat luar, nak sujud susah, nak rokok benda tu terkeluar kan. Nak berjalan pun tak boleh. Tapi bila lama-lama pada peringkat awal mungkin boleh keluar masuk. Tapi bila lama dia tak masuk dah. Dia melekat dan kena pula geseran dengan seluar, dia berdarah. Itu menyebabkan sakit. Tapi okeylah, kita tahu dah tombong tu apa. Cuma saya nak tahu apa punca tombong tu boleh jadi. Selain daripada macam kita angkat berat, kita macam meneran. Apa faktor macam selalu perempuan dia macam berisiko untuk kena tombong tu? Sebab apa sebenarnya kena tombong tu? First, yang benda yang tak boleh ubah peningkatan usia lah kan. Itu tak boleh ubah. Betul. Beranak. Lepas tu mengandung pun kena juga. Ada risiko beranak dengan cara forceps itu pun akan menyebabkan biasa dengar tak orang cakap kata bila bersalin ada
orang kampung lah kata akan ada urat-urat yang putus. Ya, betul. Betul. Itulah yang terjadi bila bersalin tu. Proses tu menyebabkan, saya tak tahu putus ke tidak, tapi memberi kesan kepada saraf, kepada ligamen, menyebabkan dia semakin lama semakin lemah. Semakin lama semakin lemah. So kalaulah boleh kita tahan dia daripada lemah. So itu akan mengurangkan risiko. So saya nasihatkanlah kepada wanita ni supaya dapatkan belajar cara-cara untuk exercise pelvic floor tadi. Okey, lantai doktor. Tadi. Kalau boleh doktor jelaskanlah, siapa sebenarnya golongan yang berisiko untuk kena tombong tu doktor? Yang orang kata macam, kita tak boleh nak kata, anak dara macam orang tua je yang boleh kena tombong. Mungkin doktor boleh jelaskan siapa sebenarnya golongan yang paling berisiko? Kebanyakannya berlaku pada orang tua lah. Memang orang tua juga. Memang orang tua. Orang muda-muda ni sebab pelvic floor tu tak ada beban lagi kepada dia. Tetapi kalau sampai usia dia menopause macam tu, walaupun dia tak kahwin, walaupun dia tak ada beranak, risiko untuk turun tu mesti ada sikit. Cuma nampak atau tidak, memberi kesan kepada dia atau tidak. Faham. Okey, faham doktor. Okey doktor, kita dah bercakap berkenaan dengan tombong tu apa. Okey, siapa yang kena, risiko apa dia, macam mana boleh kena. Okey, apa rawatan dia tu doktor? Okey. Paling penting adalah pencegahan lah. Pencegahan dia. Kalau boleh daripada awal belajar bagaimana nak buat pelvic floor exercise tu. Itu sangat penting kepada wanita. Bukan bila dah terjadi baru nak buat. Sebelum tu. Bila kita buat sebelum tu, risiko prolapse akan berkurangan. Sebab muscle dia tu akan lebih kuat dan tebal. Tapi bila dah terjadi, bergantung kepada peringkat. Doktor akan tengok peringkat pertama lain, peringkat kedua lain, peringkat ketiga, dia punya jenis rawatan bergantung pada peringkat bergantung juga. Peringkat. Peringkat pertama, kedua tu mungkin kita boleh exercise lagi. Pelvic floor. Kedua, lebih kepada kita support dia. Kita boleh pakai support dengan gelang. Kan selalunya kita orang cakap gelang cincin yang support tu. Tapi rawatan yang terbaik, yang betul adalah pembedahan. Kita repair balik. Maknanya kita pembedahan tu, kita kalau perlu buang rahim, kita buangkan rahim tu yang biasanya dah 50-60 tak ada guna lagi kan untuk pregnant. Jadi kita akan repair balik bladder, repair balik rectum. So selalunya operation tu, pembedahan tu untuk mana peringkat dah teruk lah. Peringkat yang keluar biasanya 3-4 tu, mana kita nampak yang tombong lah. Yang sebelum tu orang tak sebut tombong lagi. Bila terkeluar tu, ketiga, keempat tu dipanggil tombong. Yang tu mungkin pada peringkat awal kita boleh tak cincin, gelang. Kadang-kadang tak selesa. Kadang-kadang tak berjaya. Kadang-kadang pakai 2-3 hari terkeluar. Bila meneran terkeluar. Dia boleh keluar doktor? Yes, dia boleh keluar. Sebab benda tu akan keluar. Jadi saya selalu nasihatkan, datang jumpa doktor, doktor akan assess sama ada elok pakai gelang ke. Gelang ni mungkin sementara saja. Tapi kalau perlu operation, kita buat operation. Faham doktor. Alright. Lagi penting lah, sebenarnya dia boleh dicegah awal kan doktor untuk tombong ni? Nak kata dia boleh cegah awal, bergantung kepada aktiviti kita lah. Pada mula-mula kita kena exercise, selalu belajar ni, exercise ni kena datang belajar macam mana nak buat Kegel exercise tu. Dia sangat membantu, sangat membantu. In fact dia boleh merawat ke peringkat awal-awal tu, dia boleh lagi tolong bantu dari segi kebocoran kencing, dari segi prolapse. Tapi bila dah lama tak boleh lah, dia dah teruk, dah terkeluar tu. Kalau ada kalau ada ibu-ibu saudara yang terlalu batuk, kerap, kencing pun ini tak ni bawa lah jumpa doktor. Mungkin dia ada prolapse, sebab tak semua orang akan bagi tahu saya ada prolapse. Saya ada tombong, sebab dia orang malu kadang-kadang. Betul. Sebab dia agak soalan yang sensitif. Bukan sembarang-sembarang orang lah kita nak bagi tahu. Dia tak akan datang jumpa doktor kecuali sakit, kecuali turun darah, kecuali susah nak buang air besar, kecuali susah nak kencing, baru dia datang jumpa doktor. Kalau tidak, dia sanggup hidup dalam keadaan prolapse ni, tak pergi mana-mana, duduk dekat rumah, tak berjalan,
limited dekat rumah saja. Pergerakan akan jadi terbatas lah kan doktor bila Kalau ada tombong ni? sakit tu memang terbatas lah. Terbatas lah. Sebab dia akan bergeser, bergeser. Kalau kadang-kadang ada setengah yang masih boleh tolak masuk lagi. Tapi ada ketikanya bila dah tersekat, tak boleh tolak masuk lagi dah. Okey.